Hai, nama saya Amber dan saya sangat cantik dan manis. Hello semua, saya Nenek. Oh, yes! Hai semua, lihat, itu sangat keren. Oh, yes, saya orang jahat, Oliver. Kaitri Cedar Burchange. Bagus migar iktirudirahin chalay berinan. Ayon chat shiu hela kehidupan. Britney ayon tunjurin sur de reality. Hello, saya akan tunjukkan Anda hela kehidupan yang menarik dan Anda perlu melihatnya. Jom. Lihat screen. Ya, Tembikai dan Fanta, jom pergi. Oh, apa? Ia mudah sahaja. Melemparkan botol, mengambil tembikai dengan lubang. Dan sekarang, Mari kita mulakan. Oh, ada yang tidak kena. Saya tak boleh masukkan botol. Baiklah. Abang, awak tak tahu apa-apa. Biar saya tunjukkan. Baiklah. Kenapa kamu buat begini? Oh, tembikai gummy. Biar saya buat sendiri. Campurkan Fanta dan blueberry dalam pengisir. Menambah sedikit gelatin. Dan sekarang mengeluarkan isi dari tembikai. Bagus, sekarang kamu boleh makan itu. Amber, awak nak sedikit? Bagus, Oliver. Sayang, selamat menikmati hidangan Anda. Dan saya teruskan. Menambah campuran kita ke dalam tembikai. Voila. Saya kering memotongnya menjadi kepingan. Nampaknya begitu. Oliver! Baiklah. Semuanya terbang, tetapi saya rasa saya berjaya melakukannya. Memasukkan vape, menuang semuanya ke dalam gelas. Tiba masanya untuk melihat life hacks. Bermula dengan Nenek. Wow, ia seperti dalam video. Bagus sekali. Bagaimana dengan Oliver? Baiklah. Itu bukan apa yang kakak saya Amber lakukan. Ia tidak benar-benar berjaya. Nenek adalah pemenangnya. Tahniah. Oh, Anda sudah menunggu untuk hack kehidupan baru. Mari kita mulakan. Kita perlu mengambil pembungkusan telur, memerah buih di dalamnya, menambah beberapa warna, dan meletakkan telur kembali. Kemudian tutup semuanya. Dan kemudian telur sepatutnya cantik dan berwarna-warni. Mari kita mulakan. Saya ada idea. Sangat lucu, tetapi sekarang saya perlu mulai dengan hela kehidupan. Saya perlukan beberapa warna. Saya akan gunakan pengilat kukal. Menambahkannya ke dalam air. Mencelupkan telur. Ia berjaya. Telur-telur itu kini sangat berwarna-warni. Selesai. Oh, Nenek, dia pun tak bangun. Dai durability cream putih memicitnya ke biang bangkusan. Saya terilat wirewolf seper delver video menambah gula-gula Skittles dan Nerds. Tutorials. Set seri cream di warsad bio peri kerbini omos kulian bireng. Saya sudah menutupnya. Mari kita lihat apa yang saya ada. Sedap.
telur berwarna-warni sudah siap. Ia berjaya. Britney, lihat. Oh, kamu sudah siap? Mari kita mulakan dengan Amber. Apa yang kamu ada di sana? Sangat terang. Bagaimana dengan Oliver? Itu juga menarik dan sebenarnya kelihatan menyelerakan. Bagaimana dengan Nenek? Apa yang ada di dalam? Wah, lihat anak-anak ayam comel yang telah menetas. Menawan. Tetapi Oliver melakukan kerja terbaik daripada semua. Yahoo, kemenangan milik saya. Adakah ada hadiah untuk Hela kehidupan baru? Mari kita mulakan. Anda perlu membuat jeli manis dengan perisa Coca-Cola. Anda hanya perlukan Coca-Cola dan gula-gula getah. Ini sepatutnya menjadi gula-gula yang melekit. Mari kita pergi. Sudah tentu. Mari kita mulakan. Saya akan kembali sekejap lagi. Kemana dia pergi? Oh, saya tak boleh buka botol Coca-Cola ini. Oliver, awak nak tolong saya? Itu surat. Tetap mari kita masukkan Mentos di dalam. Ia terkena semua pakaian saya. Semuanya rosak. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu fikir itu kelakar? Baiklah, saya bawa madu segar. Tuangkan ke dalam botol Coke. Banyak madu. Bagus. Sekarang mari kita bekukan. Ia berfungsi. Memotong botol. Lihat kepingan kecil itu. Oh! Jangan takut. Saya hanya mencairkan gula-gula getah. Menuangkan semuanya ke dalam botol. Sushi kering Anda bolehkan menikmatnya. Ia sedap dan sedia berai. Dan di sini saya mengumpul titisan terakhir Coca-Cola. Oh, apa yang patut saya buat? Satu idea. Oliver, saya akan gantikan botolnya dengan botol saya. Hebat. Britney, kita sudah selesai. Baiklah, mari kita mulakan dengan Oliver. Apa yang awak ada di sana? Wah, ia cair. Bagaimana dengan Nenek? Ia seperti marmalade, tetapi bukan itu, Nenek. Bagaimana dengan Amber? Perah keluar. Ya, ia berjaya. Betapa hebat dan mungkin sedap. Awak pemenangnya. Ini dia, Oliver. Dan saya ada tugasan baru. Mari kita lihat. Mengambil nanas, memotong bahagian yang berlebihan, menggolekkannya di atas meja sedikit dan mengeluarkan kepingan. Tetapi persoalannya, adakah ini benar-benar berkesan? Cuba lihat. Saya itu. Ay, saan mo bating per di Rosel? Ang gabi pengkelang? Nenek, ia tidak akan berfungsi dengan cara itu. Biar saya tunjukkan. Saya hanya perlukan satu pil. Dah, saya perlukan pil yang lebih besar. Ia berfungsi. Terima kasih, Nenek. Mari kita lihat. Oh, ia berjaya. Aduh, apa ini? Oliver, berhati-hati. Oops. Maafkan saya. Baiklah, mari kita mulakan. Saya sedang bermain papan luncur di atas nanas, tetapi sukar untuk mengekalkan keseimbangan. Tunggu sebentar. Apa bunyi itu? Oh, saya diliputi nanas dan saya menghancurkannya.
Jangan risau, sayang. Di mana saya patut mula? Oliver! Apa? Tidak, itu bukan. Nenek, Ibir Skinner Reborna. Bagaimana dengan kamu, Amber? Kamu hanya mengupas dan memotong nanas. Tetapi Nenek adalah pemenangnya. Kamu melakukan kerja terbaik sekali. Kawan-kawan, helah kehidupan mana yang paling anda suka? Beritahu kami di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk melanggan @Lex Tinggi Step.